Hari ni kita nak spot bag Adira Suhaimi, pelakon dan juga penyanyi juga. Dia dengan Adira selalu tak sama adik-adik Bukan, yang tu lain. Oh. Ini adalah satu beg yang sangat-sangat cantik untuk dibawa ke jalan-jalan. Yes, benar. Hari-hari boleh pakai. Ini adalah Balenciaga Lee City Small. Ada Balenciaga City, ada Balenciaga Lee City, tapi yang ini adalah in black and gold hardware. Lee City dia lebih structured. Dia bukan structured, tapi shape dia tu macam a bit berbeza. Dia pakai leather yang berbeza. Kalau dia pakai City, dia punya kulit dia tu macam banyak kedut. Yang ni dia macam smooth sikit. Macam tu. Beza tak jauh pun. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! So, yang ini harga dia tak mahal sangat. Harga dia dalam RM10,700 sahaja. Dalam kedut tu dalam murah sikit lah, lower sikit. Tak silap saya tak ingat lah yang kedut tu berapa. Tapi resell around 4,000, 3,500. Kalau you in luck 2,500 you boleh dapat. Kalau kau dapat orang kaya kan. Macam tu lah. Okey, bag kedua untuk Adira Suhaimi. Oh, bag ni menjadi bualan ramai Jadi isu terhangat. Jadi itu isu terhangat. Ini adalah Celine Tin Lola. Lola. So ini adalah Tin Celine Lola. Harga dalam RM13,500 sahaja. Wow. So kalau korang tengok bag ni, dia seakan-akan juga not the same but almost macam Dior Bobby. Basically orang bawa bag-bag ni adalah untuk travel. Dia travel tapi gambar dia pun gambar travel tu kan. Betul lah tu. Bawa pula dengan rimau warna merah ni. Geram pula aku tengok bag ni. Ui, lawa ni. So kedua-dua pasang handbag Adira Suhaimi, harga dia dalam almost RM30,000 sahaja. Sebenarnya kan saya dah start to enjoy review-review bag yang relevant. Faham tak? Yang mudah untuk dibeli. Bukanlah mudah maksudnya. Bila katakanlah orang tu tak pernah ada bag, tapi dia nak aim untuk buat first purchase tu relevant. Kan contoh kan, tiba-tiba kita tak pernah ada gaji yang banyak, tak pernah ada kereta, tiba-tiba first car aim nak beli Lambo. Pening lah kau kan. So macam ni saya suka lah sebenarnya. So kalau first car dia beli Honda okey kan. Bergantung pada salary lah. Kalau salary besar, nak beli ni kapal selam pun boleh. Macam saya masih set-set Bezal sambung bayar. Tak bayar lagi lah. Itu je. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.